Sebelum ni nama saya sudah di blacklist lah dekat Citos atas sebab credit card, burst dengan personal loan. So daripada situ ada few solution lah kita try lah, carilah sampai kan kita kena scam. Bermula actually kita orang dapat credit card tapi pada umur yang muda masa tu, kita orang baru kahwin. Tapi silapnya kita orang tak tahu penggunaan credit card yang betul. Kena guna yang macam mana actually. Jadi end up interest makin naik. So kita orang pun dapat surat daripada lawyer kan. Surat lawyer datang, surat bank datang, kejar kita orang semua. So kita orang pun macam tension. Again tak buat research. So kita orang end up masuk AKPK. AKPK bukan tak bagus lah, tapi orang kata ada pro and cons dia untuk masuk AKPK. So bila dah masuk AKPK pula, banyak benda yang kita orang tak dapat buat. For example, nak buat loan rumah ke, nak buat loan kereta ke apa, semua kena sekat sebab nama ada AKPK. So kita orang start buat research yang salah dekat satu media sosial ni. Dia cakap dia boleh bantu kita untuk dapatkan pinjaman bank walaupun nama kita ada KPK. Mungkin sebab keadaan masa tu pun kita terdesak nak clearkan nama. Dia kata dia adalah ejen tengah. Dia siap tunjukkan surat bank yang memang ada logo bank tu lah. Itu yang buatkan kita orang percaya dia betul-betul legit. Dengan syarat masa tu dia bagi kita kena bagi dia kad bank lah. Kita orang postkan kad bank tu. Masa tu kita pun tak tahu yang kita bagi orang kad bank tu satu kesalahan. Salah, betul. Masa tu tak tahu. Sampai dalam satu hari tiba-tiba Khairul dapat surat daripada bank yang sebenar mengatakan dia punya akaun kena block. Ada transaksi yang mencurigakan. Dapat surat polis. Surat polis mengatakan dia kena hadir ke balai polis untuk buat pengakuan ni. Ada membantu siasatan. Masa tu polis datang rumah, polis cakap Khairul ada, polis cakap dia kerja. Lepas tu dia kata kita ada warrant untuk tangkap dia. Masa tu saya rasa Tuhan je lah tahu macam mana saya takut masa tu dengan anak first. Tapi Alhamdulillah lah, saya rasa saya dapat polis yang baik sebab dia nampak saya seorang dengan anak kat rumah. Dia tunggu sampai suami balik. Dia cakap, puan, kita tak lari suami puan sebab nanti orang akan nampak. Jadi kita akan escort dia ke bawah. Satu malam nak tidur lengkap. Malam tu saya call mak dia, saya call mak, saya call abang, saya call mama saya. Alhamdulillah saya dapat support daripada family yang sangat kuat. Malam subuh tu juga, sebab masa tu polis kata kalau tak nak kena jail, sediakan duit dalam 2,000 lebih macam tu untuk bayar denda tu, dia kata. Lepas tu polis kata sebab memang kita ada bukti yang bukan kita orang yang bersalah, bukan kita orang yang scam, kita pun kena scam. jadi polis boleh bantulah untuk meringankan hukuman tu. Terpaksa tebalkan muka, pinjam keluarga, ada tak dulu nak bayar jaminan. Sampaikan masa tu dia keluar je, dia tanya saya mana dapat duit. Dia cakap, lepas tu saya cakap dapat duit daripada sebelah saya dengan mak. Dia cakap lepas tu dia cakap dengan saya, pulangkan balik duit. Dia cakap dia dah susahkan keluarga, dia biarlah dia duduk jail 6 bulan. Dia kata kalau awak duduk 6 bulan dekat dalam jail, macam mana saya dengan anak? Macam mana saya nak survive dengan anak? Sebab masa tu saya suri rumah. Start daripada tu memang saya jadi seorang yang sangat negatif. Sebab tu bila first time jumpa Valerie pun saya macam scam ke? Macam tu lah. So dia kata tapi ni dia dah buat, dia dah check lah, dia dah check SSM, dia dah check video, dia dah check Instagram, dia TikTok apa semua. So dia kata nampak orang-orang ni semua real. So sebab tu saya cakap dengan dia, okay, teruskan research tapi jangan bagi tahu apa-apa dulu dekat saya. So sampailah dia jumpa Valerie kan. Bila Valerie cakap actually kita ni company ni turns debts into investment punya property. Lepas tu kita macam actually that's what we looking for lah sebenarnya. Lepas tu I tanya dengan Valerie, kalau kita buat ni kita nak kena bayar apa-apa tak? Dia kata tak ada. Lepas tu I macam sen pun tak payah. Yes, itu ayat dia, 1 sen pun dia tak payah keluar. Lepas tu I macam okay, lepas meeting tu dah clear apa semua,
kita balik rumah, kita bincang lah. Lepas tu I cakap, okay, kalau betul Barry kata kita tak payah bayar apa-apa and dia akan guide us from A to Z, kita try tengok. I cakap, kita proceed dulu. And actually it's 100% true. So kita punya debt pun dah settle. Yes, yang penting debt dah settle. So kita tengah nak processing untuk property pula. Yes, investment So macam happy lah. So macam sekarang ni memang nampak Valerie tak lepaskan kita orang macam tu je. Valerie still guide kita orang daripada A sampai Z. First of all, I nak terima kasih dekat Valerie lah pasal dah introduce I dekat Properties. Thank you so much, Valerie. You made us debt free for now, and then you are going to turn us into investment. Yang pertama, jaga-jagalah scam buat mana-mana ada. Buat research betul-betul. Macam I untuk jumpa Properties ni pun I buat research almost 2 months sebelum betul-betul dapat jumpa Valerie, baru confirm dia legit dan baru kita proceed. Kita join Properties, you boleh follow orang punya step and then turn your debts into investment sebenarnya. You tengah banyak hutang, contact lah Valerie, contact Properties. They can help you for sure.